Rita Rudaini baru-baru ini berkongsi satu luahan yang cukup mendalam tentang ujian hidup paling berat yang pernah dilaluinya sepanjang bergelar anak seni. Menurut Rita, dia seorang yang sangat kuat berpegang pada prinsip hidup. Kalau dia yakin berada di jalan yang betul, dia tidak akan mudah mengalah walau apapun yang berlaku. Tapi, di sebalik ketegasan itu, rupanya ada fasa gelap yang pernah dilalui sehingga meninhakan kesan sangat mendalam dalam hidupnya. Rita mengaku antara ujian terbesar sepanjang hidupnya adalah apabila dia terpaksa melalui hampir 4 tahun tanpa sebarang tawaran berlakon. Bayangkan, seorang pelakon yang pernah aktif di kaca televisyen tiba-tiba hilang pekerjaan untuk tempoh yang begitu lama. Dalam tempoh itu juga, Rita mendedahkan dia menerima pelbagai kata-kata negatif daripada orang sekeliling. Ada yang mengutuk, ada yang memperlekeh, malah ada yang menjuluh dirinya terus mereput di rumah. Tapi, Rita memilih untuk diam dan bersabar. Katanya, waktu itu dia sentiasa percaya dia tidak keseorangan. Saya ada dia. Ayat ringkas itu cukup menggambarkan betapa kuatnya pergantungan Rita kepada Allah ketika melalui ujian hidup yang sangat berat. Menurut Rita lagi, dia percaya setiap kesakitan dan ujian yang berlaku pasti ada sebab dan hikmahnya sendiri. Sebab itu, dia memilih untuk terus bertahan walaupun keadaan sangat sukar ketika itu. Kadang-kadang, orang hanya nampak seseorang itu kuat di luar. Tapi tak ramai tahu berapa banyak malam yang dilalui dengan air mata, rasa kecewa dan kesunyian. Perkongsian Rita itu membuat ramai tersentuh kerana bukan mudah untuk bertahan ketika seluruh hidup seperti terhenti seketika. Pada pendapat korang, bila hidup tengah jatuh dan ramai mula menjauh, apa benda yang paling buat seseorang terus kuat untuk bertahan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi